tu penindasan, siapa yang kuat dia akan menindas yang lemah. Memang orang tindas ikutlah. Dia kabilah lelaki peniaga daripada Zubair ni, bila dia pergi mengadu ni, orang kata pandai-pandai hang nasi hang. Waktu Nabi umur belasan tahun, tengok kematangan Rasulullah bersama dengan masyarakat. Ketika Nabi berumur 15 tahun, tingkatan 3, Nabi dia pergi masuk apa nama ni, hak jaga malam, nama apa? Geng jaga malam, lepas tu geng rela, geng apa hak buat kenuri, jawatan kuasa buat kenuri, rukun tangga ni. Nabi ni tingkatan 3, dia duk pergi masuk ni. Hak mana hak jawatan kuasa tangga, kenuri apa semua, hak rela jaga, dia pergi. Cumanya ketika itu amanah sangat sedikit dalam kota Mekah. Orang baik sangat sedikit. Nanti tuan-tuan tengok dalam cerita pembinaan Kaabah ni, dalam kuliah akan datang nanti ni, betapa Kaabah itu dikecilkan kerana duit halal tak cukup. Banyaknya duit dia haram. Tokek judi, tokek apa nama ni, macam-macam lah semua tokek-tokek hak ni. Maka amanah sangat kurang. Ketika tu di kota Mekah, waktu Nabi umur 14 tahun ni, berlaku satu perjanjian yang nama perjanjian tu Hilful Fudul. Perjanjian Al-Fudul. Kisah dia ialah seorang peniaga daripada kabilah Zubaid Yaman datang ke Mekah. Dia bawa mai barang dia. Al-As ibn Wa'il ambil. Al-As bin Wa'il ni peniaga besar, jutawan Mekah. Al-As bin Wa'il dia ambil barang, dia ambil semua barang tu, dan dia banyak sikit dah. Maka peniaga ni daripada Zubair ni, bila barang dia dirampas ataupun dibohong macam tu, dia pun pergi jumpa dengan kerabat kepada Al-As bin Wa'il, jutawan Mekah ni. Dia pergi jumpa kerabat dia, kerabat keluarga Dar, Abdul Dar, Makhzum, Bani Adi, pergi jumpa semua kerabat Al-As bin Wa'il. Buat tak heran, sebab memang zaman tu penindasan, siapa yang kuat dia akan menindas yang lemah. Memang orang tindas ikutlah. Dia kabilah lelaki peniaga daripada Zubair ni, bila dia pergi mengadu ni, orang kata pandai-pandai hang nasi hang. Maka dia rasa tak ada tempat. Ketika itu Rasulullah menyertai satu pakatan orang-orang yang amanah. Nabi duduk dalam kumpulan yang amanah. Ada beberapa orang ni yang tak mau zalim orang lain, hanya beberapa orang saja bilangan mereka ni. Nabi salah seorang. Akhirnya kumpulan ni mereka berhimpun di rumah Abdullah ibn Jada'an ataupun Juda'an. Abdullah bin Juda'an ni pun salah seorang yang baik, yang amanah, jujur, tidak suka menzalimi orang. Mereka pun mesyuarat. Mereka kata kita tidak boleh membiarkan pengkhianatan berleluasa. Jom kita tolong peniaga ni, dia main jauh, kesian kat dia. Akhirnya mereka pun syarat, langkah nak buat macam mana sebagainya. Mereka pun bergerak ramai-ramai pergi jumpa Al-As bin Wa'il. Mereka pun tekan As bin Wa'il. Mereka tekan. Akhirnya sehingga Al-As bin Wa'il menyerahkan kembali barang yang dia rampas tadi. Yang dia ambil semua barang mereka, dia banyak sikit je. Yang mungkin jumlah dia sepatutnya RM10,000, dia banyak RM400 je. Dia baik dengan kerajaan. Waktu tu dia baik dengan kerajaan. Bila orang pergi report kat kerajaan, pergi report kat atas, orang buat tak heran je. Sebab apa? Sebab kroni. Ni kroni ni apa lah? Zaman tu lah, bukan? Ni kroni zaman tu. Jadi akhirnya Alhamdulillah barang tu berjaya dikembalikan kepada lelaki peniaga daripada Zubair tadi. Maka Nabi dalam satu hadis, Nabi sebut kepada para sahabat, Nabi kata, dulu aku pernah bersama dalam satu perjanjian yang sangat baik, yang kalau selepas menjadi Rasul aku dipanggil, aku akan menyertai perjanjian dan kumpulan itu, iaitulah kumpulan Hilful Fudul dulu ni, Nabi kata.